Nama apa? Patricia. Ha? Patricia. Orang selalu panggil apa? Syah. Syah. Ha. Panggil Bat boleh tak? Boleh. Asal mana lah ni? Asal Kedah. Kedah kat mana? Kedah dekat Kuala Batam Jutera. Kuala Batam Jutera. Kuala Batam Jutera. Rumah area-area ni lah. Ada ni. Tu Oh, okey. Umur berapa lah ni? 21. Umur 21 ni tak tipu lah. Betul ya 21? Tak tipu lah. Dah betul. Betul tak? betul. Lalu macam Razima interview kan, dia pun macam tipu-tipu lah. Tak, bad tak tipu. Soalan paling famous 2025. Pernah bercinta tak? Pernah? Dengan dia lagi ke? Dah putus lah? Betul lah. Ni kita sembang kat sana ada boyfriend lah. Yang tu itu ni hak mana hak lama. Oh ya, oh. Okey. Lepas jangan dikenang. So yang lama tu macam mana boleh betul dengan dia? Tak ada jodoh. Yang lama tu berapa tahun dengan dia? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. 2 tahun ke atas. Okay. Lama. Maksudnya tak ada jodoh tu macam mana? Apa dah dengar? Jodoh, lagu jodoh tak kesampaian. Itulah maksud dia. Macam mana lagu dia nyanyi sikit? Lagu tak tahu Razin, tahu tajuk je. Jangan tajuk, tahu tajuk je. Kalau contoh yang lama tu, tengok video ni, apa yang bad nak cakap kat dia? Lupa benda yang dah lama, maju apa yang ke depan. Faham tak? Lupa benda yang dah lama, maju yang ke depan. Maksudnya, kalau orang baru nak main, terima. Jangan tak move on lagi benda yang dah lepas. Oh, macam bad dah move on lah sebab tu ada yang baru. Move on lah sebab kita dah boleh terima kata benda tu tak ada jodoh, move on lah. Faham tak? Kau tak faham? Jangan marah aku. Hang ni marah aku.